gaduh dengan papa. Hari ni papa buat kita stres. Papa main pasal mama migraine ni. Dah semalam lagi aku tahan je. Letih mental dan fizikal tau. Yang laki macam tu, yang pekerja macam ni. Sabarlah anak aku baik-baik. Anak alhamdulillah baik-baik, tak ada masalah. Laki, lepas tu ada pula orang yang suka mencapak pula. Ada pula yang ambil kesempatan mencapak, tahu tak y'all, mencari publicity murahan. Yang mana sejojol lagi, yang mana nak gila publicity lagi, yang mana nak sibuk nak mencapak lagi. Macam-macam orang korang, okay? Yang macam-macam perangai. Yang tak ada kena-mengena sibuk nak posting-posting bagai adik ipar, kakak ipar. Penat lah dek, penat. Tahu tak aku untuk siapa ni? Sibuk kan? Macam tak ada kaitan pun. Yang anak pun elok je tak ada posting. Yang dia pula lebih-lebih nak posting dah. Kenapa? Dah lah tu yang punya badan pun tak lebih-lebih kan? Sebab sekarang ni banyak orang cuba bermacam-macam cara untuk mencapak kan? 10 kali lah postingnya ya. Mula-mula aku sabar juga. Lama-lama aku geram.